Baik, bismillah, kita sambung pada part yang kedua pengundian, iaitu bagi pertandingan yang berada di payung atau payung ILSS, iaitu Ihtifal Lughawi sekolah-sekolah. Kita pergi kepada acara yang pertama, iaitu mimbar da'i kategori lelaki. Sekolah yang mendapat undian yang pertama adalah SMK Rantau Panjang, SMK Bukit Tinggi. Untuk giliran yang kedua adalah daripada sekolah SMK Tengku Ampuan Jemaah. Undian ketiga adalah daripada SMK Meru. Undian yang keempat adalah daripada SMK Tengku Ampuan Rahimah. Yang kelima adalah daripada Kisas. Undian yang keenam adalah daripada sekolah Sam Hisamuddin. Yang ketujuh adalah daripada SMK Shah Bandaraya. Yang ke-8 adalah daripada Sam Tinggi Sultan Hisamuddin. Sembilan adalah SMK Taman Kelang Utama. Dan secara automatiknya giliran yang ke-10 adalah kepada SMK Rantau Panjang. Okay, selesai bagi acara mimbar da'i kategori lelaki, kita pergi terus kepada kategori perempuan bagi acara mimbar da'i. Giliran yang pertama, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Ampuan Rahimah. Giliran yang kedua, adalah daripada sekolah SMK Meru. Giliran yang ketiga adalah daripada SMK Seri Andalas. Giliran yang keempat adalah daripada SMK Teluk Gadung. Giliran yang kelima adalah daripada SMK Bukit Tinggi Klang. Giliran ke-6 daripada SMK Perempuan Kapak. Giliran ke-7 adalah daripada SMK Shah Bandaraya. Giliran ke-8 daripada Sekolah Kisas. Sembilan adalah daripada Sam Hisamuddin, dan secara automatiknya peserta daripada sekolah SMK Kampung Jawa mendapat undian yang terakhir. Okay, kita terus pergi kepada acara seterusnya, iaitu acara Kalimatus Sabah menengah rendah terbuka. Baik. Giliran pertama daripada SMK Seri Andalas.
Giliran yang kedua adalah daripada Sam Nurul Iman. Giliran yang ketiga adalah daripada SMK Perempuan Kapar. Giliran yang keempat adalah daripada SMK Shah Bandaraya. Giliran yang kelima adalah daripada Sam Tinggi Sultan Nizamuddin. Giliran yang keenam adalah daripada SMK Perempuan Raja Zadina. Yang ketujuh adalah daripada SMK Tengku Ampuan Rahimah. Dan yang ke-8 adalah daripada Sam Hisamuddin Sungai Bertih. Selesai kalimat soba menengah rendah, kita pergi kepada menengah atas. Kategori terbuka. Baik, bagi kategori kalimat soba menengah atas, kategori terbuka. Giliran yang pertama adalah daripada SMK Teluk Gadung. Giliran yang kedua daripada Sekolah Tengku Ampuan Rahimah. Giliran yang ketiga daripada Sekolah Sam Nurul Iman. Giliran yang keempat adalah daripada Sam Tinggi Sultan Nizamuddin. Giliran kelima daripada Sekolah Kisas. Giliran yang keenam adalah daripada Sekolah Sam Hisamuddin. Dan otomatis giliran ketujuh adalah daripada SMK Shah Bandaraya. Kita pergi kepada acara yang terakhir, iaitu acara hiwar terbuka. Yang pertama adalah daripada Sekolah SMK Seri Andalas. Seterusnya giliran yang kedua daripada Sekolah Sam Nurul Iman. Giliran yang ketiga daripada Sekolah Kisas. Giliran yang keempat daripada Sekolah SMK Perempuan Kapar. Giliran yang kelima adalah daripada Sekolah Sam Hisamuddin Sungai Bertih. Seterusnya adalah daripada SMK Tengku Ampuan Rahimah. Seterusnya daripada SMK Perempuan Raja Zarina yang mendapat undian yang ke-7. Daripada SMK Shah Bandaraya mendapat undian yang ke-8, dan secara automatiknya Sam Tinggi Sultan Nizamuddin mendapat undian yang ke-9.
Maka berakhirlah sudah kita punya proses pengundian. Selamat berlatih dan selamat bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.